Motor ni yang problem. Motor dalam ni. Dia ada motor. Satu motor dalam ni dia. Okay, hari ni kita ada job Proton Myvi lah. Ni Myvi first model. Abang ni datang, dia komplain, dia kata semput. Bunyi rasa semput bila bawa kereta. Lepas tu kereta under power. Lepas tu engine light naik lah. Check tengok dia punya masalah fuel pump lah. Sebab dia punya plug, coil, api semua kita dah tukar. Pun sama juga. Jadi kita orang check fuel pump. Ni kita orang dah buka. Kita tengok kat sini. Ni fuel pump dia, fuel pump Myvi. Betul mana nampak dia punya filter dia pun dah hitam, dah kotor. Dia mungkin dia punya motor ni yang problem. Motor dalam ni. Dia ada motor. Satu motor dalam ni dia ada problem. Dia dah sumbat ke, dia dah kurang power ke. Fuel pump ni duduk kat mana? Okey, kalau Myvi duduk dalam. Okey, fuel pump Myvi dia kebiasaan dia memang duduk kat dalam lah. Kat seat belakang, bawah seat. Ni tempat dia duduk dalam tu. Itu tempat dia lah tu. Ni dia fuel pump ni, simptom-simptom dia boleh jadi macam spark plug. Dia semput-semput. Dia under power. Dia kadang-kadang pagi tu nak start pun susah. Itu simptom-simptom lah fuel pump. Okay, kalau korang ada masalah yang sama macam ni, boleh datang kedai Tayaf di Sunway.